dan salam sejahtera. Saya Dr. Razali, pakar urologi di Hospital Sultan Abdul Aziz Shah, UPM. Hari ini saya akan menceritakan tentang kanser prostat. Seperti yang kita tahu, kelenjar prostat hanya ada di lelaki sahaja. Dia adalah seperti gambar rajah ini, terletak di bawah budi kencing yang dan juga di salur kencing. Dan dia adalah berbentuk seperti walnut dan berat lebih kurang dalam 20 gram, dan fungsi prostat ini adalah untuk sistem perbiakan lelaki, di mana ia menghasilkan air mani untuk membawa sperma untuk pembiakan. Jadi ada beberapa masalah yang akan berkaitan dengan masalah prostat, iaitu kelenjar prostat bengkak, which is ialah prostatitis, benign prostate enlargement, iaitu kelenjar prostat yang bengkak, dan yang paling kita risau dan yang kita akan berbincang dengan lebih mendalam, iaitu kanser prostat. Saya ingin berkongsikan sedikit maklumat berkenaan kanser prostat. Daripada tahun 2020, ia adalah kanser ketiga yang tertinggi bagi lelaki, dan ia lebih berlaku pada lelaki yang lebih umur 50 tahun yang berisiko. Saya akan cerita lebih mendalam. Dan juga yang satu daripada 94 lelaki akan dapat kanser prostat di Malaysia. Jadi kanser prostat agak kita selalu jumpa di Malaysia, cuma pesakit banyak tidak datang ke hadapan. Dan seterusnya, kanser prostat mempunyai berbagai rawatan. Sebab itu kesedaran berkenaan kanser prostat adalah sangat-sangat diperlukan supaya pesakit tahu rawatan adalah tersedia untuk setiap pesakit. Saya akan ceritakan tentang seterusnya ialah simptom-simptom yang akan menyebabkan pesakit akan datang. Selalunya pesakit yang lebih umur 50 tahun yang mempunyai masalah kencing, dia akan datang ke hospital. Apa masalah kencing yang dihadapinya ialah masalah untuk tahan kencing. Pesakit akan selalu tidak dapat menahan kencing sehingga basah seluar atau terpaksa bergegas kepada untuk pergi ke tandas. Pesakit juga akan menghadapi masalah untuk keluar air kencing. Pesakit terpaksa teran dan mengambil masa untuk air kencing habis untuk dikeluarkan. Dan selainnya, pesakit akan juga bangun malam kerap kali pada waktu malam dan mengganggu tidur, dan juga pada siang hari di mana setiap sejam atau 2 jam terpaksa pergi ke tandas kerana tidak tahan. Dan ini semua adalah tanda-tanda masalah kencing yang berkaitan dengan prostat. Dan selain daripada itu, pesakit-pesakit juga boleh datang dengan simptom lain seperti kencing berdarah, seperti air mani berdarah, dan juga sakit di bahagian tulang, di bahagian tulang belakang, di bahagian tulang pinggul, di mana itu menunjukkan itu adalah simptom-simptom kanser prostat yang sudah merebak. Jadi ini adalah beberapa simptom yang pesakit akan datang ke hospital dan perlukan rawatan dan siasatan selanjutnya untuk memastikan dia adalah kanser prostat atau tidak. Berdasarkan masalah-masalah kencing yang telah saya beritahu tadi, kita dapat mengklasifikasikan menggunakan International Prostate Symptom Score. So ini adalah skor yang kita akan pakai untuk pesakit isi, dan kita tahu betapa bagus atau teruknya simptom yang dia hadapi. So apa yang telah kita bincangkan tadi, seperti terpaksa pergi tidak dapat tahan kencing, kerap kencing, kencing tak lawas, kencing kerap, kencing terpaksa teran, kencing tak puas, dan juga terpaksa bangun malam menyebabkan mengganggu tidur. Ini semua adalah simptom-simptom awal tentang masalah kencing yang boleh berkaitan dengan kanser prostat. Seterusnya, saya akan menceritakan tentang risiko
risiko untuk mendapat kanser prostat. Seperti kita tahu, lebih pesakit lelaki yang umur lebih 50 tahun adalah risiko mendapatkan kanser prostat. Ia akan bertambah lagi dengan bila ada masalah dengan simptom kencing. Selain itu, ada juga masalah risiko lain seperti keluarga yang ada masalah kanser prostat, seperti ayah, adik-beradik lelaki. Itu semua adalah risiko yang menyebabkan lagi tinggi mendapat kanser prostat. Pesakit-pesakit yang juga mempunyai pertalian darah daripada Afrika adalah juga menunjukkan lebih tinggi untuk dapatkan kanser prostat, risiko untuk dapat kanser prostat. Dan untuk keluarga yang mempunyai masalah kanser yang banyak seperti kanser pankreas, kanser ovari, kanser payudara, di mana genetik BRCA2, BRCA2 gene lebih tinggi dan memerlukan lebih awal untuk mendapat saringan untuk kanser prostat. Jika pesakit yang mempunyai masalah-masalah simptom kencing seperti saya sebutkan tadi dan juga mempunyai risiko-risiko untuk mendapatkan kanser prostat, siasatan perlu dilakukan untuk memastikan sama ada dia kanser prostat atau tidak. Di hospital kita akan membuat siasatan. Satu, dengan mengambil darah. Kita akan mengambil darah iaitu prostate serum antigen, di mana kita akan tahu level risiko untuk dapatkan kanser. Dan juga kita perlu membuat pemeriksaan menggunakan jari untuk merasakan prostat. So prostat terletak di bahagian belakang, di mana jari akan dimasukkan di tempat buang air besar untuk merasa prostat. Dan juga apa yang kita akan rasa ialah untuk mencari biji dan juga kekerasan untuk prostat itu. Jika biji itu ada di situ dan prostat itu adalah keras, dia adalah petanda yang dia adalah lebih kemungkinan adalah kanser prostat. Di samping itu, jika ini adalah menunjukkan kanser itu adalah keras, PSA bacaan adalah lebih daripada 4 secara amnya, kita akan perlukan lebih siasatan dengan melakukan MRI prostat, di mana kita akan melihat gambaran prostat, di mana bahagian yang kita risau atau bahagian yang kita menunjukkan ciri-ciri kanser prostat. Dan seterusnya kita akan minta doktor bahagian pakar radiologi untuk membuat laporan dan kita akan perlu pastikan dengan melakukan biopsi prostat. Biopsi prostat boleh dilakukan melalui transrektal, melalui lubang tempat buang besar, atau transperineal di kawasan antara skrotum dan juga tempat buang air besar. Jadi ini adalah definitif di mana kita tahu sebenar-benarnya ia adalah kanser prostat atau tidak. Dan seterusnya setelah atau dipastikan laporan menunjukkan kanser prostat, kita perlukan lagi untuk ketahui sama ada kanser prostat itu adalah di kawasan prostat saja atau dia sudah merebak ke tempat lain, di mana kita akan melakukan PET scan untuk pemeriksaan keseluruhan badan untuk mengetahui prostat itu di stage, di peringkat mana. Atau jika PET scan tidak ada disediakan, kita boleh melakukan conventional staging, di mana kita akan melakukan CT scan untuk paru-paru, abdomen dan juga pinggul, dan juga kita boleh melakukan scan tulang iaitu bone scan, di mana dua-dua adalah cara yang bagus untuk kita tahu tahap kanser yang pesakit sedang ada. Terdapat pelbagai rawatan yang kita boleh berikan kepada pesakit yang mempunyai kanser prostat, daripada peringkat awal, peringkat pertengahan, dan di mana even dia sudah merebak, kita masih ada rawatan untuk diberikan. Daripada peringkat awal, kita hanya perlu pemantauan, tidak memerlukan apa-apa yang selebihnya, hingga ke peringkat pertengahan, di mana kita boleh memberikan option rawatan seperti membuang kelenjar prostat menggunakan robot seperti yang kita ada. Dan juga jika pesakit tidak sesuai, kita boleh berbincang dengan doktor onkologi untuk memberikan rawatan radioterapi.
samping itu ada juga rawatan lain untuk bila penyakit ini sudah merebak, seperti ubat hormon, ubat cucuk hormon, ubat makan hormon, kemoterapi dan sebagainya. Jadi ada pelbagai rawatan yang boleh disediakan dan diberikan kepada pesakit yang mempunyai masalah kanser prostat. Jadi saya ingin sarankan dan menasihatkan semua pesakit lelaki yang berumur lebih 50 tahun dan yang lebih muda pada umur 45 dan 40 dengan masalah risiko yang lebih tinggi seperti yang kita beritahu tadi, iaitu masalah keluarga yang ada masalah kanser prostat, keluarga yang genetik ni ada banyak kanser, dan juga pertalian darah Afrika. Semua patut melakukan persalinan lebih awal pada umur 40 dan 45 tahun. Ini adalah kerana pelbagai rawatan boleh kita berikan kepada pesakit, dan cuma kita perlu tahu yang mana paling sesuai dan juga berbincang dengan pesakit tentang option-option yang ada supaya penyakit ini boleh dirawat dan dikawal. Untuk akhiri video ini, saya ingin menasihatkan untuk jaga kesihatan anda, datang ke hospital mendapatkan siasatan dan rawatan, dan semoga video ini memberi manfaat kepada semua yang menonton. Terima kasih.